Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Okey geng, korang apa khabar? Harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Tu dia. Lama dah kita tak buat video. Macam biasa, tak ada masalah kita tak ada buat video. Tak dan. Memang busy apa nama sekarang ni. Saya tak duduk, John tak duduk dekat Taiping dah. Taiping ni rumah family. John duduk rumah sewa sekarang dekat Loponsu, kawasan sana lah. Dan juga dulu John kerja dekat Selama, berulang Taiping ke Selama. Sekarang ni John dah terbalik, tukar pula, duduk Loponsu dan juga kerja di Ipoh. Sebab orang rumah kerja kawasan sana, kawasan belah Loponsu. Jadi jom pindah duduk sana lah, duduk rumah sewa sana. Jadi sekarang jom berulang daripada Loponsu ke Ipoh. Jarak berulang daripada Loponsu ke Ipoh lebih kurang daripada rumah lah, daripada rumah ke tempat kerja 100 km lah sehala. Kalau kata pergi balik, itulah jadi 200 kilo lah. Jadi motor ni lah jom pakai berulang dah 5 bulan dah, 6 bulan daripada bulan hujung bulan 4 awal bulan 5 lebih kurang macam tu lah, berulang daripada Loponsu ke Ipoh naik motor ni S1M. Kadang rasa kesian tu kat motor ni, hari-hari kita latam tu. Tapi sedap, alhamdulillah. Cuma sekarang untuk video ni macam seperti korang lihat pada tajuk tu lah, ada barang baik untuk jom pergi kerja naik motor ni berulang ke Loponsu ke Ipoh. Masa sama jom ada beli motor baru juga untuk lebih keselesaan pemanduan lah, sebab jauh berulang tu sahaja 100 kilo. Untuk jom lah jauh, untuk korang mungkin rasa 100 kilo tu dekat lah. Cumanya sekarang ni motor ada masalah sikit. Kalau korang lihat pada keadaan ni macam biasa lah, sama macam sebelum ni. Cumanya sekarang ni John punya monoshock dah out lah. Nampak dia boleh goyang. Dia boleh bergerak, naik turun lah. Bila jalan tak rata, dia rasa nampak lah. Dia dah mula makan rasa bush ni. Dia bergerak, rasanya kat atas rosak kot. Atas ke bawah ada bush. Bawah kot. Bawah. Kalau korang lihat dekat bahagian skru tu, bila John goyang motor, dia kat situ dia naik turun. Tapi rasa atas sama ni, atas bawah ni bush dah rosak ni. Jadi nanti John akan buat video tukar monoshock lah. Sebab ni pun dah berayun dah, bergoyang-goyang lah. Tapi tak tahu lagi nak tukar monoshock pendek ke atau panjang ke, bagi tinggi rendah ke macam mana ke, ataupun boleh adjust rebound ke apa ke, ataupun pakai je standard macam ni, beli standard ke. Tengoklah nanti macam mana. Okey, seterusnya korang mesti nak tahu motor apa jangan beli untuk pakai berulang. Untuk kata apa, lebih keselesaan. Yang pasti bukan S1M baru lah. Tak beli S1M baru, insyaAllah. S1M baru kalau ada keluar dia punya barang spare part apa ke, maksud saya cover set apa nanti, kita try convert tengok macam mana. Tapi tak tahu lah, mungkin lambat lagi lah kot. Bukanlah masa terdekat ni. Kalau masa terdekat ni, kalau rasa kalau dapat pun cover set apa semua pun, mungkin harga dia agak tak munasabah lah kot. Mungkin lah. Sebab kalau harga sekarang ni keluar pun dah mahal berbanding yang dulu kita pakai ni. Kalau nak convert, mungkin rasa lagi tinggi lah. Tapi tengoklah nanti, kalau ada siapa-siapa dah buat nanti, mungkin John boleh rujuk dia ke, ataupun tengoklah macam mana. Kalau John start dulu ke, dah dapat barang John buat dulu ke, tengoklah nanti macam mana. Sebab yang pertama masa jugalah. Sebab kata apa, John nak buat video pun bukan selalu, kadang-kadang je. Okey, tibalah masanya untuk korang semua mengetahui motor apa yang John beli, untuk lebih keselesaan untuk pakai berulang lah. Tapi mungkin John akan sulam-sulam lah, tukar saat naik motor yang baru tu, saat ataupun naik motor ni, tukar-tukar tengok. Rasa malas naik motor yang tu, kita naik motor yang ni.
Inilah dia masa-masa yang ditunggu ataupun dinanti-nantikan. Tada! Jom beli motor ni. MT25. Ambil second saja. Kita baru nak berjinak-jinak pakai motor tank besar. Sebelum ni pakai tank kecil lah. Tank kecil motor John RR lah. Cumanya ini first time pakai motor yang tank besar. Mantap. Boleh lah untuk lebih keselesaan untuk pakai berulang. Motor tahun 2020 lah. Harga tut. Sebab kita beli second kedai, bukan kata second kata orang. Jadi sekarang bertambahlah koleksi motor John. Kalau ikutkan, John ada motor S1M. Lepas tu Y15, Y16. Ni Y15, Y16 RR. Lepas tu Kawasaki Honey. Tu motor John juga. Dan juga kat petak, ada sebiji kat petak. Tak apa lagi John susun. Kita John akan buat video. Okay kan. Okay, kita dah susun. Okay, inilah motor-motor John. Semuanya kat petak ni tak tukar nama lagi. John pakai nama abang. Yang ni atas berbuah atas nama ayah. Yang ni je, dua ni je tak ada nak berbuah atas nama John. Masa tu John kerja. Jadi John minta depa lah tolong untuk tamprin apa semua. Yang lain alhamdulillah memang berbuah atas nama John sendirilah. Ni adalah koleksi motor John. Kita ada kat petak standard, Kawasaki Honey engine standard. Okay, dua-dua ni engine standard. Ni dah motor Y. Spek berapa lupa dah ni. Spek yang ni pun spek Y16 pun S1M standard, engine standard. RR spek ni ke standard lah. Okay, ni adalah motor-motor John lah. Alright. Motor pun dah lama tak berjalan. Berabuk lah. Berabuk. Lama tak bergerak. Lama tak start. Ni pakai berulang. Ni bersama kak. Berabuk ni. Bersawang habis lah. Memang tak berjalan. Yang ni. Yang ni kan bersawang kak. Yang ni pun baru lepas basuh. Ni motor ni kebanyakan ayah John pakai. Dua biji ni. Banyak pakai pergi kawasan-kawasan sini saja. Dengan Masjid Surau, dengan pusing-pusing kawasan sini lah. Okay geng. John rasa setakat ni saja video John. Nanti insyaAllah ada masa nanti John akan buat video yang berkaitan dengan monoshop. Monoshop nanti John buat pilihan. Nak pakai tinggi ke, nak pakai rendah ke, ataupun macam mana ke. Tengoklah nanti. Apa-apa nanti John update di lain video, tapi bukan dalam masa terdekat ni lah, insyaAllah. Okay kan, terima kasih kerana korang menonton. Jumpa lagi John di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Bye bye.